guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Kejelis TV bersama saya Nohana Insyira dan Cikgu Syafiq, iaitu panel jemputan kita pada hari ini. Okey, Cikgu Syafiq ni merupakan ikon PPD Jeli, ikon guru PPD Jeli tahun 2025. Juga jurulatih utama TVPSS di daerah Jeli. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penggiat aktif media sosial, juga seorang YouTuber, Cikgu Fik Channel. Okey Cikgu, sambung lagi. Okey, sambung yang pengenalan diri lain ni ya. Ya. Ana dah ceritakan latar belakang hampir semua dah tu. Cuma tambah sikitlah. Tambah daripada apa yang Hana dah perkenalkan tadi. Saya Cikgu Fik, guru media di SK Jeli 1. Seperti mana yang Hana sebutkan tadi, saya merupakan jurulatih utama untuk TVPSS Negeri Kelantan satu ketika dulu, dan sekarang masih lagi di jurulatih utama di Jeli untuk TVPSS. Saya juga merupakan YouTuber, bergiat aktif dalam media sosial ni banyak tahun lah. Selain daripada YouTube, sekarang pun saya admin kepada TVPSS Kejelis TV, dan saya juga pernah terlibat dengan penyiaran TV pendidikan bersama dengan Astro satu ketika dulu. Didik TV. Didik TV ya, betul, ingat. Astro masa tu dia guna nama Didik TV zaman PKP. Awak ingat tak tahun bila PKP tu? 2020. Tahun 2020, masa negara kita dilanda COVID-19 tu, betul. Masa tu kan tak boleh sekolah kan? Awak sempat ke masa tu? Saya sempat. Saya darjah 1, darjah 2. Kita tak boleh bersekolah kan. Jadi kerajaan masa tu dibuat program Didik TV, yang mana guru mengajar dari studio. Setiap hari tu berbeza subjek, dan saya masa tu terlibat dengan subjek sejarah. Itulah sedikit latar belakang saya dalam bidang media ni lah. Okey, jadi susah sangatlah kita jemput cikgu hari ni. Jadi, tajuk kita sekali lagi ialah adab dan akhlak dalam media sosial. Okey, jadi cikgu, apa pendefinisian atau maksudlah media sosial ni? Okey, maksud media sosial ni datang daripada dua perkataan, media dan sosial. Media tu adalah satu, kita katakan sebagai perhubungan ataupun komunikasi. Manakala sosial ni ialah aktiviti masyarakat, bermasyarakat. Dan digabungkan dua ni, maksudnya aktiviti masyarakat dalam satu medium. Dan nak faham lagi mudah dia bukan in real life. Nak faham lagi mudah, media sosial ni ialah kita jumpa bukan macam awak cakap tadi, bukan real, bukan depan-depan. Kita jumpa di dalam platform maya digital. Kadang-kadang berkomunikasi, tak kenal pun orang tu, tak pernah jumpa pun. Stranger lah orang panggil. Tak pernah jumpa pun. Tapi itulah media sosial. Okey, jadi cikgu, apa beza media dulu dengan media sekarang? Sebab kita tahu kan media dulu ni dia macam surat khabar kan. Media sekarang dah lain dah sangat. Awak sempat ke zaman surat khabar tu? Tak. Tapi tahulah surat khabar. Saya mesti tahu. Pernah tengok sekarang lah. pun masih ada lagi surat khabar. Betul. Macam Manah kata tadi, media dulu dengan media sekarang ni sangat lain. Jauh sangat dia punya berbeza tu. Betul. Okey. Antaranya ialah perbezaan dia tu komunikasi lah. Kalau dulu Ana, komunikasi zaman surat khabar, yang sezaman dengan surat khabar tu Ana, ada majalah tau. Ada majalah, ada televisyen. Zaman tu zaman awak tak sempat lah. Kalau zaman saya dengan kawan-kawan saya yang sebaya ni, kita orang dulu sebulan sekali kita akan tunggu edisi majalah kegemaran kita. Kalau orang yang suka sukan tau, dia ada majalah bola, arena bola sepak. Dia lain-lain ke? Lain-lain. Dia ada, kalau orang yang suka lawak kan, macam zaman sekarang kalau nak lawak tengok YouTube je lah kan. Zaman dulu nak tengok lawak, nak baca lawak tu kena tunggu majalah. Ada gila-gila masa tu, ada majalah Ujang. Jadi nak tunggu edisi seterusnya tu lama, sebulan sekali. Jadi bayangkanlah Ana, kita beli hari ni, baca 1 jam baca dah habis dah. Beli Beli, mana ada free. Itu zaman dahulu, zaman platform media cetak dengan media televisyen. Jadi berbalik kepada soalan Hana tadi, Hana. Hana kata beza kan, memang jauh sangatlah beza dia. Media dulu sifat dia penyampaian dan penonton ni dengar je. Kalau surat khabar, penulis tu tulis, kita baca je. Tanpa boleh komen. Tapi kalau nak komen pun boleh lah dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Family je, sebelah-sebelah. Tapi zaman sekarang lain dah. Media sosial zaman sekarang, sifat dia dah jadi two-way communication. Dah jadi dua hala. Yang mana keluar je berita hari ini ataupun apa-apa story,
on the spot orang yang baca ataupun orang yang tonton boleh reply terus. Kat situlah berlakunya hubungan komunikasi dua hala, menerima. Jadi makin senang lah kecam-ngecam tu. Makin senang. Kalau nak bincang jenis-jenis media sosial zaman sekarang pun banyak. Macam kalau saya tanya Hannah sebagai host lah, apa yang Hannah tahu sekarang media sosial? Contoh-contoh. Sekarang ni hot ni TikTok lah. TikTok kan? Zaman awak zaman yang TikTok. Sebelum zaman TikTok tu apa yang Hannah sempat? Sebelum zaman TikTok mungkin YouTube. YouTube pun masih ada lagi sekarang kan. Cumanya dia punya evolusi dia tu semakin canggih dekat TikTok lah. Sebab TikTok ni dia ada 3. Dia macam 3 in 1. Sebab ada short, ada live, ada video. TikTok tu semakin pantas dia punya evolusi dia. Macam Hannah cakap tadi lah, dalam satu platform TikTok tu ada apa tadi? Live. Shop. Orang boleh berniaga dekat situ. Boleh buat duit. Boleh buat duit. Perniagaan sekarang pun boleh kata semua guna TikTok untuk memasarkan entiti perniagaan. Sekarang live walaupun dia tak jual pun masih dapat duit lagi. Kalau orang bagi gift, dia panggil gift. Gift. Dia kalau tak jual pun, kalau orang nak bagi gift akan dapat duit. Ini host kita datang dari generasi Gen Alpha. Zaman dia orang. Zaman saya ni zaman yang aktif dengan YouTube. YouTube awal-awal orang didedahkan dengan YouTube dulu. Dia tak ada pun platform live semua ni. Dia just record video, hantar dan tunggu orang komen lah. Okey, ala-ala kita bincang tentang evolusi dalam media sosial ni. Yang Hannah sebut tadi pasal live. Live tu sebenarnya dia lebih rancak, dia lebih laju dia punya komen, komunikasi dia tu. Sebab on the spot kan, perlakuan yang dia buat pada masa itulah berlaku dan masa itulah juga orang boleh komen. Tapi kalau dia baca, dia tahulah. Kalau dia tak baca, dia tak baca. Dia tak tahu. Orang yang buat live tu lah. Okey, soalan seterusnya ialah macam mana kita nak jaga adab lah, sebab tajuk kita ni ialah adab dan akhlak. Jadi macam mana kita nak jaga adab dalam media sosial, sebab sekarang memang terlalu senang lah untuk dapat dosa sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita bercakap tentang menjaga adab, dia datangnya tak boleh daripada satu pihak. Dia kena dua pihak, pelbagai pihak lah. Satu, yang pertama kita nak bincangkan ni di pihak kita yang menonton ataupun menggunakan media sosial tu. Yang itu kita panggil apa? Kita ni? Kita panggil netizen. Betul. Netizen tu, kita sebagai netizen kena jaga diri. Kawal diri. Kalau rasa benda tu tak berkaitan dengan kita dan kita tak tahu pun apa sahih yang berlaku di sebalik, sahih ke tidak, tak boleh pun kita nak komen kan. Dan kalau nak share, nak sebarkan, share ni sebarkanlah. Nak share tu pun kita kena amalkan seperti mana saranan kerajaan. Tak pasti jangan kongsi. Itu tagline daripada SKMM. Nak pastikan sebarang informasi tu perlu tepat sebelum dikongsikan. Itu di pihak netizen. Di pihak orang yang menyebarkan berita ataupun dia buat story tu pula, mesti jangan menimbulkan sebarang fitnah lah. Jangan buat sesuatu dia nakkan populariti semata-mata, ataupun dia tahu dah benda ni akan jadi viral dan akan jadi tanggapan buruk, akan jadi fitnah, baik aku tak payah share. Setuju Ana? Setuju, tapi ada setengah orang dia macam trend tau, dia nak dikecam. Macam mana pula tu? Dia sengaja nak dikecam. Itu yang kita bincangkan tadi kan. Orang-orang yang macam ni perlu kawal diri, perlu ubah sikap lah kan. Zaman sekarang kita tahu zaman nak populariti cepat. Tapi kita perlu tahu membezakan yang mana baik, yang mana buruk, supaya benda yang kita viralkan tu, yang kita postkan tu tak mendatangkan kesusahan di kemudian hari. Okey, baiklah penonton sekalian, masa pun sangat menceburui kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel jemputan kita, Cikgu Syafiq. Sehingga berjumpa lagi di episod seterusnya dalam podcast Kejelis TV. Bye. Itulah senjata Kejelis TV gemerlang selamanya.